Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Saya tak pandai sangat vlog guna handphone. Tiba-tiba kita decide nak vlog. Lah, mana budaknya? Tuhan. Dah ambil bakul dah. Sekarang kita berada di Mr. DIY Bandar Jengka. Ni DIY. Apa kita kat mana? Kita kat mana? DIY. Kita tiba-tiba kena pau untuk beli barang-barang untuk hadiah hari guru. Jom kita tengok apa yang ada. Tak pandai lagu ni. Ini je lah Aura. Ya Allah kecil. Ya Allah kecil. Pilih apa ni? Kad? Kena beli 16 kan? Dah 16. Cukup dah? Betul-betul kira tu? Pandai tu orang kira. Tak naik atas pula. Bawa ada iPhone 17. Tak payah. Jalan. Thing first, kita nak cari apa orang? Paper bag. Kiri. Sini. Ada banyak saiz, tapi saya rasa kita ambil medium je lah. Orang tengah kira paper bag. Kita kena prepare lebih kurang 16 set hadiah untuk sekolah Afan, sekolah Haura, sekolah kebangsaan dan sekolah agama kan? Okey. Kita tengah tengok pula apa tu nama? Pen. Sebab cikgu kan perlukan pen. So mana satu Aura rasa okey? You want set ke nak pen merah ke macam mana? Pen merah. Apa ni? Saya rasa ni macam okey lah Aura. This one. Pen merah dan pen hitam. No. No? That pen. So Haura decide tak nak bagi pen, nak bagi marker. Tunjuk Aura. Sini. 12 campur 6. Seorang satu je kan? Ke macam ni? Seorang satu lah. 16 bungkus. Ambil 16 pack. Tu. Jangan nampak. Nanti rosak. Banyak juga. 11. Nampaknya baru ini lah. Macam dah penuh bakul ni. Mana budaknya? Apaan? Nak buat apa? Tak balik tak best lah itu. Tengok, kita jumpa satu benda yang menarik. Reward stamp. Tapi Cikgu Haura guna ke tak? Guna ke? Guna. So setiap cikgu dapat reward stamp. Okey. Muat tak dengan paper bag? Muat kan? Muat. Saya rasa tak. Muat lah. Cuba. Masukkan paper, dalam paper bag. Reward stamp dengan marker. Muat. Okey. Kena betulkan ni. Muat. Okey. So Haura nak ambil sebanyak 16. Haura dah siap ke ni? Saya tak tahu lah. Ha? Dah lah ni. Jadilah kot saya rasa. Banyak dah kan marker?
Marker dengan reward stamp. Okey lah. Itu pun dah happy dah. Mesti macam cikgu. Wow. Something different Haura bagi. Apaan? Ya. Cukup semua? Cukup. Okay, nanti balik ni Haura kena tulis kad pula. Okey, Afan nyanyi. Teri. Memang tak berdiam. Saya dah lapar ni. Boleh tahan ni untuk hadiah-hadiah cikgu pun Haura ya. Cakap apa? Nanti Haura packing. Stapler? Tak apa, Haura buat dulu. So kita dah nak mula packing hadiah hari guru untuk Haura dan Afan bagi dekat cikgu-cikgu. Ini kad dia, tunjuk kad. Tunjuklah. Nak tengok. Allah, jatuh dah. Okey. Tu ada apa lagi? Selain Jadi lain-lain lah. tak apalah, random lah kan. Afan tengah sibuk main game. Kad dah settle. Lepas tu kita ada lagi. Keluarkan. 1, 2, 3. Ya Allah. Seronok jadi cikgu. Kita ada apa ni? Reward stamp kita nak bagi kat cikgu. Dengan whiteboard punya marker. Haura kata cikgu memerlukan, dia kata. Okey. Nampaknya Haura tengah buat. Pakai phone. Okey, sekarang masukkan buku last. Rabu yang pun antum. Masukkan buku. Guys, Kita dah siap masukkan. bagi tak. Ini pun nak buat Kenapa tak juga. buka lagi plastik tu? Letak je, nanti mami nak tulis baru buka. Pening. Nanti terlupa. Taklah. Tak lah. Dah siap tulis. Tulis lah. Awak abang tanya apa ni? Awak nak tulis? Tulis lah. Mana dia? Jen Alpha. Stapler mana? Om. Apa? Air. Nampaknya Haura tengah tulis ucapan hari guru. Kanku. Napa? Dia tak masuk yang juga. Apa napa? Okey. Apa yang kena? Wah. Sini. So itu sahaja vlog untuk hadiah hari guru ni. Ini adalah hasil nukilan Haura sendiri ya cikgu-cikgu. Saya akan selamat hari guru dan saya akan minta maaf kepada cikgu. Kenapa? Kenapa awak nak minta maaf ke cikgu?